Hello semua, kembali lagi dengan semuanya Snack. Dan hari ni saya akan memain Beyblade. Bukan pakai stadium ini. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan stadium yang lebih primitif daripada stadium. Sebab itu stadium tu khas untuk Beyblade kan. Ini sebenarnya bukan penggunaan untuk stadium Beyblade. Tapi sebelum itu saya akan membuat magic dua tangan dahulu macam biasa. Wah, okey. Inilah dia, tutup makanan. Okay, saya ada satu cerita nak beritahu. Ini ialah ini ialah stadium ni saya pernah guna waktu tahun 2021. Sebab waktu 2021 tu dah era Sparking Sparking ataupun DB. Dan waktu keluar kat anime tu kat Disney XD ialah Beyblade vs Rise, X-Dragon kan. Okay, Hasbro dia ada keluarkan macam biasa. Waktu tu Hasbro memang zaman kegemilangan ke bawah, dia buat gimmick Hypersphere. Jadi Hypersphere ni macam driver dia bentuk bulat, lepas tu dia macam ada dia punya stadium dia bentuk macam skateboard. Jadi dia boleh naik atas tu macam tu, dia buat trick ke apa kan. Jadi saya macam waktu tu tak ada siapa dah nak main Beyblade kan, semua main ML ke apa kan. Saya tak ada stadium juga, sebab walaupun saya ada beli stadium tapi duit dia melayang kerana stadium tu ada situasi yang sangatlah menyedihkan yang membuatkan saya tiada stadium. Jadi saya sama ada saya main kuali atau main ini. Okay, lepas tu saya baru perasan, jap, ini macam Hypersphere lah. Dia boleh jadi buat gimmick Hyperspace. Siapa? Okay, jadi saya akan memilih beberapa Beyblade dan kita akan membuat battle Hypersphere. Saya mula cari driver charge dulu, sebab itu kot yang jadi inspirasi Hypersphere gimmick. Dia, kalau korang tak perasan lah, saya memang suka attack type. Saya cari dulu. She is on passing me by. Make us all passing. Ayo, holy shit, I carry lunch in the back, cause I know I need a place. Got me. Boom. Rock Dragon, Hurricane, Charge. Okay, kita akan lawan dengan inilah Legend Spriggan. Tak kisah turn volcanic. Okay, sekarang dia dah rosak sikit. Jadi ini dikira macam hazard. Okay, 3, 2, 1, control. Atau let it rip. Tengok mata kan, lemak. Halo, dia masuk hazard. Shoot. Oh, Hypersphere. Okay, siapa sampai 3 dia menang lah. 3, 2, 1, go shoot. Henshin. No, rosak. Tadi dah elok dah. Aduh, saya baiki punya launcher tu. Tak apalah. Aduh, ada tak launcher lain? Launcher baik. Okay, kita tukarlah X-Dragon. Kita pakai Evolution. Okay, saya masih kekalkan 1-0 sebab saya nak cepatkanlah video ini. 3, 2, 1, shoot. Wow, wait, terang weh. Satu sama.
Bagi ace. 3, 2, shoot. Shoot. Hyperspeed gimmick. Okay, 2-1. Three, two, shoot. Rise, Beyblade burst. Yep. Alamak, saya lupa dah point. Dua-dua lah saya. Okay, tak apa lah, dua-dua. Okay, dua-dua. 3, 2, shoot. Boom. Rock Dragon menang. Mantap kan dia punya pergerakan pergerakan stadium tu. Aduh, kenapa? Okay, battle dah habis. Saya nak tunjukkan korang pergerakan ini di stadium je. Tengok, dia macam buat ni skate trick kan. Aku punya launcher grip ni. Okay, last tengok. Tengok, mantap. Cuma kat sini semua rata. Jadi dia memang perlukan nak pergerakan tu, nak travel kena perlukan ini. Jadi tu je lah. Sedih betul lah saya punya steam launcher meninggal dunia. Okay lah, last. Jangan. Wow, stop sprint. Okay, jadi inilah Stadium Hypersphere murahan multipurpose. Entah kenapa Storm Spriggan ni sangat kuat berbanding Legend Spriggan. Jadi itu saja. Kalau kamu mahu saya buat pergaduhan lebih lagi dalam ini, sila komen di bawah. Atau sila komen je lah. Komen, tekan butang like, subscribe atau notification.